lagi kita dalam podcast Cakna Suluh Mediasi, Suluh Settle. Tadi kita dah banyak kita share, kita dapatkan pengalaman, kita dapatkan perkongsian daripada jemputan kita berkenaan dengan bicara maya versus bicara sebenar. Jadi, kalau boleh, ada tak pengalaman sebenar tuan? Sepanjang mengendalikan kes, ada tak situasi di mana mahkamah benar-benar mengambil kira posting ke ataupun maklumat ke yang dibawa pihak satu lagi yang telah pun didedahkan di media sosial untuk dijadikan bahan ataupun sandaran dalam kes yang sedang berjalan? Ini saya cerita pengalaman saya lah. Silakan. Saya ada satu kes di Johor, tapi saya tak sebut daerah mana lah. So dalam kes tu, kita masa tu tengah ada bicara harta perceraian tau. So bila harta perceraian ni, kita faham pihak-pihak kena buktikan lah sumbangan masing-masing. So apa yang berlaku, waktu tu saya defendant. Ada perceraian tuntutan hidup ke mati? Tuntutan hidup. Cerai hidup mana lah. cerai hidup lah. So dalam kes tu, pihak opponent ataupun pihak lawan yang sebelah lagi, dia ada buat satu posting di FB tau, di Facebook, yang menceritakan perihal anak guam saya sebelum bercerai dan selepas bercerai. Dia kononnya dia nak menyampaikan pada netizen ataupun masyarakat yang membaca, dia nak cerita bahawa dulu fulan ni macam ni perangainya. Tapi semenjak aku pisah, hang dah jadi macam gini. So rentetan apa yang ditulis daripada awal sampai habis tu, saya screenshot. Saya screenshot dan saya soal dia ketika perbicaraan. Dan soalan-soalan saya adalah berkaitan peribadi anak guam saya sebelum bercerai. Dia mengakui bahawa anak guam saya seorang suami yang bertanggungjawab, seorang bapa yang bertanggungjawab, sentiasa menyediakan keperluan nafkah, memberi duit untuk urusan-urusan binaan rumah. So benda-benda tu maksudnya masa tu posting tu sweet-sweet lah. Posting tu sweet-sweet. Lepas bercerai, posting dah jadi sawa-sawa. Sawa-sawa. Gitu. Dan dia buat comparison, kawan ni sebelum bercerai macam gini, lepas bercerai macam ni. So saya ambil semua. Bila saya ambil tu, saya ambil, of course lah, saya akan ambil yang baik je lah. Yang cerita sawa saya tak ambil lah. Saya ambil lah cerita yang sweet ni. Tapi bila saya ambil cerita yang sweet nak ni, hold fakta tu. yes, sebab saya nak uphold fakta tu, menunjukkan bahawa anak guam saya Bertanggungjawab. Okay, dan jadi? dia setuju. Sebab posting tu, kok mana pun saya cerita, tuan lagi mahir lah di mahkamah ni, kok mana nak pusing pun, percayalah, kita dalam kandang saksi tu situasinya tak sama. Hang nak menipu, bila kita tanya soalan, lagi-lagi kita tanya, makin lama makin nampak pekong menipu tu. Tak boleh lari. Tak boleh lari. Kita peguam ni, kita ada cara macam mana kita nak bertanya soalan. Dan kalau dia kata kok ni, kita pusing kok ni, nanti kita tak jumpa dia punya titik pertemuan, kita akan tahu hang menipu ni. Ada sesuatu yang disembunyikan. So bila saya gunakan benda tu, mahkamah ambil kira. Dan dia memberi kesan kepada keputusan yang diputuskan selepas tu. Saya tak ceritalah keputusannya, tapi dia membantu pada pihak satu lagi, tetapi pihak yang mendedahkan tu menjadi satu kerugian pada dia lah. Kerugian pada dia lah. Kita tak perlu susah payah nak buktikan. Dia sendiri dah admit. Dah posting tu pula daripada akaun Facebook dia. So dah tak ada kesangsian dah berkenaan dengan fakta tu. Tapi kan Sarah, saya adalah cerita bersama dengan kawan-kawan dalam lingkungan perundangan ni. Sebenarnya penglibatan netizen dalam media sosial ni ada satu part yang kita sangat berterima kasih. Kita berterima kasih. Dia, kalau kita nak ceritalah bab kalau kes jenayah. Bila kes jenayah, sebagai pegawai penyiasat dah tak perlu nak menyiasat lebih-lebih. Sebab netizen sudah beri maklumat. Jabatan netizen dah siasat. Ya, jabatan netizen dah siasat. Jadi kita cuma nak build up saja. Contohlah saya bagi contoh lah kan. Misal kata si Pulan A
sebenarnya pada ketika itu berada di Hartamas. Macam tu je kan. Saya nampak dia berada di kedai gini. Dia tak kena, dia masa itulah. Jadi pegawai penyiasat tu dia dah dapat satu fakta, gambaran, fakta. Dia nak build up saja. Dengan evidence lain. Dengan evidence lain. Lepas tu kan kita kan ada kadang-kadang kita tengok netizen ni dia memandai-mandai upload dashcam sendiri, dia upload CCTV dia sendiri. Betul. Ada kan waktu apa semua. Yes. Jadi pegawai penyiasat ni sebenarnya separuh daripada kerja dia selesai. Dia kata jabatan netizen dah buat kerja. Itu dari sisi baik lah kalau kita nak ambil dari segi baik. Dari segi buruk ada. Dari segi baik pun begitulah. Baik tu bagi pihak penyiasat tu lah. Bagi penyiasat lah. Kita tak perlu nak menyiasat lebih-lebih. Betul. Dan kadang boleh jadi alibi kan? Jadi lebih fakta-fakta tu tak boleh nak dipertikaikan. Sebab benda tu dirakam. Dia yang bagi kesan ni bila dia membuat satu posting yang memakan diri dia dalam mahkamah. Itu yang menimbulkan prejudis. Menimbulkan prejudis. Tapi macam yang tuan cerita ni, saya pun sokong. Betul. Sebab kita bantu cari siapa pelakunya ni. Kan. Kita lah sebagai contoh macam kena tangkap haluat ke apa ke kan. Netizen dia dah reveal rakaman CCTV orang ni dah pergi masuk. Footage tu kan. CCTV orang ni dah berada di jalan ini. Orang ni berada di tengah naik lift. Masing-masing jadi paparazzi. Ya, paparazzi. Kita dah sedikit bakat sebenarnya netizen ni mempunyai bakat yang pelbagai. Kalau guna cara betul memang cemerlang. Cuma kena pandai lah. Salurkan bakat tu kepada ruang dan tempat yang betul. Okey, baik tuan. Selain daripada kesan memberi kesan kepada pihak yang membuat posting tu sendirilah, apa sahaja maklumat yang tak perlu didedahkan tapi didedahkan. Adakah postingan yang sedemikian memberi kesan kepada ahli keluarga dan juga memberi gangguan emosi kepada pihak tersebut dan juga pihak-pihak yang terdekat? Pada pandangan tuan macam mana? Benda tu sebenarnya saya tak tahu sangat lah. Bila kita berada dalam bidang kehakiman, kita tak tanya pun ahli keluarga dia kan. Tapi saya percaya sedikit sebanyak memang memberi kesan. Siapa tak memberi kesan kalau misal kata ibu dan ayah bergaduh melalui dalam media sosial. Anak tentu tengok. Anak tengok mesti tengok kan. Betul. Ataupun bila benda tu terakam, so bila besar anak tu dah faham, anak tu baca rupanya dulu mak ayah kau gini. Tak pasal-pasal dia pula menanggung kesan emosi malu, rasa terhina, itu yang berlaku banyak sekarang lagi ni. Yang paling teruk apabila contohnya lah sesuatu kes di mahkamah dah selesai dan ada pihak yang tak puas hati dengan keputusan mahkamah tu ataupun perintah yang telah dikeluarkan mahkamah itu tidak dipatuhi oleh mana-mana pihak tu lah. Dan benda ni berlanjutan, dia akan cerita dalam media sosial. Benda ni bagi gambaran kepada sebenarnya kita yang kerja mahkamah ni, kita dah tahu apa yang dia cerita dia sebenarnya tak betul. Tak bertepatan lah. Tak betul pun. Dengan fakta dalam file tu. Ya. Tapi disebabkan dia mungkin influencer, mungkin selebriti, banyak geng dia akan berkumpul. Sedangkan apa yang terjadi dalam mahkamah hanya kita saja yang tahu kebenaran dia. Dan dia mungkin pick dia point yang dia nak. Point yang dia nak, yang favor dia. Yang in favor dia diabaikan. Dia keep silent. Tu boleh memberi kesan yang sangat besar lah kepada dia, kepada masyarakat, kepada mahkamah. Semua habis. Habis semua kan? Sebab tu benda ni kalau nak disensasikan, jujurlah. Jangan cerita manis dia je, lepas tu cerita pahit orang lain pula. Jujur lah. Itulah. Ada korang nak cerita buruk sendiri. Betul kan. So kalau tak nak cerita buruk sendiri, tak payah jangan post. Jangan cerita buruk orang. Tapi dia akan cakap. Dia kata ini wall aku. Betul juga. Kita, ni cerita hak untuk bersuara. Hak untuk bersuara. Macam mana tu? Dari sudut undang-undang macam mana? Ada takat tak hak untuk bersuara ni sebenarnya? Dia hak bersuara ni saya percaya memang hak semua orang lah. Tapi kita pun ada limitasi. Sebab tu kita ada Akta Fitnah yang menjadi sandaran. Kalau kata apa yang dipost itu
penyertaannya tak benar dan juga memberi kesan kepada orang yang dipost tu. Betul. So kena berhati-hatilah. Macam yang tuan cerita tadi, based berdasarkan pada soalan puan juga. Klien-klien saya banyak situasi yang pihak pasangan bila dah jadi bekas, dia upload benda-benda yang menjatuhkan dignity klien. Pihak satu lagi tu. Ya, pihak satu lagi. Kesan dia, saya sampai ada klien yang diberhentikan kerja. Oh, besar. Pun ada. Kesan dia. Lepas tu saya tak faham tau. Ni saya cerita lah. Mungkin saya tak puas hati tapi saya cerita je. Dia nak bergaduh-gaduh lah. Okay. Pasal apa nak libatkan majikan? Macam tu. Sampai nak kena email kat HR, cerita buruk orang ni. Hang bergaduh dalam rumah tangga. Kenapa nak kacau periuk nasi? Faham tak? Sudah dia tak boleh bayar nafkah juga, tak bekerja. Ya. Betul-betul memang dia. Nampak tak situasi? Saya sampai dia jadi renyah sebab saya terpaksa hadap HR tau. Kadang saya kena buat surat. Explain balik situasi sebenar. Kes ni sebenarnya situasi dia macam ni. Sebab anak guam tiba-tiba dapat notis berkaitan dengan aduan sekian-sekian. Rajin pula HR nak melayan. Itu satu isu lah. Itu satu isu pula yang saya tak Tapi itu faham. di luar kawalan kita lah. Itu luar kawalan kita kena lah. buat dalam kawalan kita. Okey, macam tuan peguam. Okey, tuan buat surat kepada HR menjelaskan bagi pihak anak guam. Ya, saya ingat lagi ada kes yang melibatkan majikan bank. Bank sampai panggil anak guam saya untuk disiasat berkaitan aduan sekian-sekian. So anak guam bila sampaikan pada saya ni peguam syarikat ni memadai setakat nak membantu. So apa yang saya boleh buat adalah saya keluarkanlah surat, hantar kepada pihak bank, terangkan situasi sebenar. Tak semestinya bank, ada juga majikan lain. Cuma yang saya tak faham, kenapa nak libatkan majikan? Bergaduh dengan pasangan je lah. Tapi memang ada orang macam tu. Kalau dia bergaduh, dia akan dia terlibat semua. Dia terlibat semua. Peguam pun jadi musuh. Mahkamah pun jadi musuh. Nak puaskan hati sendiri kot. Dia mungkin dia marah secara personal kepada bekas pasangan dia. Tapi oleh kerana tidak mencapai expectation dia, mungkin dia tak dapat nafkah yang diharapkan, mungkin dia tak dapat apa yang dipohon, sebagaimana yang ikut kehendak dia, menyebabkan emosi dia terus libang-libu lah orang kata kan. Terus itu disalahkan. Ini salah, ni orang ni salah. Tak faham diri dia. Apa-apa pun berbalik kepada pengawalan emosi lah. Betul tak? Betul, setuju. Kan? Sebab isu berkenaan dengan mahkamah syariah ni, dia memang melibatkan emosi yang sangat, orang kata apa, kita kena draw a very thin line. Betul. Sangat nipis, sangat orang kata apa, bertindanan. So kalau salah sikit, dia akan pergi kepada emosi yang tak stabil. Jadi macam mana kita nak balancekan tu, memang menjadi peranan peguam. Betul. Menjadi peranan mahkamah. Walaupun bukan secara direct mahkamah nak kena balancekan emosi dia, tapi at least kita membantu dalam takat kuasa yang kita ada untuk memberi penerangan dan memahamkan mereka ini adalah keadaan duduk sebenar kes dia. Tetapi kan kat sini saya nak bagi kredit lah dalam kesempatan yang ada kan. Kat kredit, selama ini memang kita berhadapan dengan kes-kes yang melibatkan selebriti ataupun influencer. Tetapi banyak di kalangan mereka ni sebenarnya bijak mengawal emosi. Tidak terbawa-bawa dalam media sosial. Kita tahu dia dari segi datang ke mahkamah sebagai klien, dan kita kenal dia kat luar sebagai selebriti, dan ramai yang bijak sebenarnya. Yang bijak, yang pandai mengawal emosi, yang bijaksana lah. Yang tak buka cerita langsung. Itu kita kena bagi kredit dekat situ. Betul. Tapi yang buat masalah ni sebenarnya sikit segelintir saja. Tapi segelintir ni lah menjadikan kesan tu. Betul. Sebab dia bagi kesan pada semua. Dan dia timbul fitnah. Timbul fitnah. Mungkin kita boleh ambil ibrah lah, ataupun ambil pengajaran lah daripada kes-kes yang lain, yang mana mereka menutup aib masing-masing dengan sekemas-kemas dan serapat-rapatnya, dan kita tengok rupanya apa yang terhasil adalah benda-benda yang baik. Mungkin masa tengah marah tu kita relax dulu. Kita jangan menulis apa-apa. Biar biar Allah yang selesaikan masalah kita. Kita kena letak biar Allah yang selesaikan masalah kita. Sebab kalau kita biarkan kita selesaikan masalah kita, kita tak tahu apa akan jadi. Seperti mana yang kita nak, kadang-kadang tidak seperti mana yang telah ditakdirkan. Betul. Saya selalu bagi tahu klien saya lah, setiap kali saya advice. Saya boleh cerita teori, saya boleh cerita pengalaman, tapi at the end of the day saya akan cakap dengan klien, puan, tuan, doalah banyak-banyak.
minta Allah mudahkan je. Sebab yang buat keputusan hakim, yang pegang hakim tu juga Allah juga. So kok mana pun memang kena berserah kat Tuhan je. Betul lah tu. Itulah membezakan antara kita, orang yang beragama dengan orang yang tidak beragama lah. Dalam apa keadaan kita kena wasatiyah, kena bersederhana, marah ke apa ke, kita kena bersederhana lah. Betul Dah tak? jadi forum ceramah lah. Kan? Itulah. Baik, nampaknya dah terkupas lah isu topik yang kita dah cerita tadi, persoalan yang telah saya lontarkan tadi. Jadi sebelum kita ke slot seterusnya, kita berehat dulu sebentar. Kita akan jumpa lagi selepas ini. Semula bersama kami dalam podcast Cakna Suluh, Suluh Mediasi, Suluh Settle. Kita dah berborak agak lama juga tadi lama. Kita bincang macam-macam daripada A, B, C sampai dah nak hampir Y dah kot biasa setiap permulaan dia mesti ada pengakhiran. Jadi tadi Tuan kongsikan pengalaman Tuan mengendalikan kes sampai mahkamah mengambil kira posting yang telah dibuat untuk membuat keputusan, betul tak? Berkaitan harta pencarian. Okey Tuan, ada tak dari sudut undang-undang kalau seseorang itu membuat komen jelek kepada mahkamah ataupun kepada hakim, ada tak tindakan yang boleh diambil oleh kepada dia dari sudut undang-undang? Okey, silakan Tuan. Dia kalau isu berkaitan dengan soalan puan ni, simple je. Dia berkaitan dengan penghinaan mahkamah. Okey. So kalau tindakan ni, saya cerita, saya rasa Tuan mungkin lebih tahu, tapi saya cerita pengalaman saya lah. Kita dah ada kes-kes yang mahkamah putuskan pemenjaraan. Berkaitan dengan isu penghinaan mahkamah ni. Dan kat mana bermula tindakan ni? Semuanya bermula daripada posting di social media. Dia macam mana bentuk menghina tu kalau... Macam yang kes pernah diputuskan, dia membuat komentar terhadap keputusan hakim syar'i. Dan yang lagi bermasalah, bila dia menambah fitnah bahawa seolah-olah hakim syar'i ini berat sebelah. Itu masalahnya. Jangan timbulkan satu fitnah seolah-olah hakim syar'i ini memihak kepada pihak lawan ataupun pihak yang satu lagi. Tak boleh. Keputusan dah dibuat, proses dah ada. Kalau rasa tak berpuas hati dengan keputusan, buat rayuan. Yes, kita ada proper procedure. So bila dia buat satu komentar yang tak elok, mahkamah memang boleh ambil tindakan. Penghinaan mahkamah. Mahkamah. Apa kesan kalau mahkamah sabit dan mendapati dia benar-benar telah menghina mahkamah? Hukuman-hukumannya adalah hukuman pemenjaraan. Besar juga hukuman dia tu. Ya. Hukuman pemenjaraan ni dia bukan sikit. Even you duduk dalam tu 1 atau 2 hari pun, dia still memberikan kesan. Saya masih ingat lagi klien saya yang pernah masuk 1 hari, keluar, dia kata kat saya, tak nak masuk dah lah Tuan. Tak nak masuk dah. Sebab penjara kita mana ada asing penjara campur untuk mahkamah syariah, tak, kita campur. Bayangkan masuk penjara bukan sebab buat jenayah, tapi sebab post yang benda-benda merepek. Yang mendatangkan fitnah, mendatangkan keresahan. Ya, tambah-tambah pula yang menghina, memang terang-terang menghina mahkamah. Tak boleh. Saya selalu pesan pada anak-anak gom saya kata, apa-apa proses yang ada, jangan sesekali menghina mahkamah. Sebab dia institusi syariah ataupun institusi kehakiman syar'i yang membuat penilaian keadilan. So kalau you rasa tak puas hati, kita ada proses lain. Fokus pada proses tu. Tapi saya rasa mana-mana mahkamah pun, mahkamah awam pun macam tu juga. Mahkamah syariah pun macam tu juga. Sama je. Kita kena hormat institusi mahkamah. Sama ada mahkamah awam ataupun mahkamah syariah. Kalau kita tak puas hati dengan sesuatu keputusan, kita masih lagi ada platform yang lain. Semakan, kita ada rayuan, ada buat bantahan awal. Macam-macam kita boleh buat. Macam-macam. Tapi janganlah kita pergi buat komen, aduan pula di media sosial. Komen yang jelek yang boleh menimbulkan ketidakkeresahan di mana-mana pihak. Dan satu lagi, selain pada komen di media sosial, apa orang kata, bila kita dalam dewan, berhadapan dengan hakim, kita kena hormat kedudukan hakim tu di atas tu.
kita tak boleh nak buat sikap kita yang besar kepala. Bukanlah besar kepala, macam menunjukkan rasa yang tidak sepatutnya, wajah yang tidak menyenangkan. Kita tak boleh buat macam tu. Sebab macam mana hakim tu duduk atas tu, dia telah diberi satu kuasa dan tauliah. Saya ada terbaca dalam satu komen bentuk hormat ni lah saya nak cerita. Ada orang tanya dalam platform media sosial lah, sebab dia ternampak gambar yang ditangkap gambar di mahkamah. Dia kata sila tunduk semasa masuk dan keluar. Tunduk kan, yes. mengarah hakim. Dia kata kan saya mengarah hakim. Jadi ada netizen tanya, memang macam tu ke? Kena tunduk hakim ke? Dia kata kan. Tapi yang menjawab ni adalah peguam senior. Jawapan dia sangat saya respect lah. Sebenarnya dia kata kita bukannya tunduk kepada hakim, pada manusia, tapi kita tunjuk hormat kepada jata negara di belakang hakim itu. Betul. Gitu. Kepada institusi kehakiman tu. Institusi. Betul, setuju. Kita bukanlah tunduk sembah pada hakim tu, tapi kita rasa menunjukkan tata hormat dan kita menjunjung tinggi undang-undang perlembagaan kita tu. Jadi dia ada jata di belakang, kita tunduk hormat di situ. Itulah simbolik kepada tunduk bila kita masuk dewan. Tapi ada orang tanya, kita berlebih-lebih pula. Kita berlebih-lebih pula untuk menghormati begitu. Tetapi kalau kita tengok, kita sebagai orang Melayu tak berlebih-lebih, itu adat. Macam kita tunduk depan orang tua, kita nak mohon lalu. Ya, betul. Kan? Kita masuk rumah orang, masuk orang kita kena tunduk depan orang kan. Sikit je, bukan nak sujud ke kan. Jadi itu mungkin generasi sekarang lah yang banyak mempertikaikan ataupun mempersoalkan ataupun bertanya berkenaan gitu. Tapi kalau orang dulu-dulu, dia faham secara hikmah. Dia tahu adat turun-temurun tu. Jadi itulah gunanya platform podcast ni. Kita nak dekat dengan masyarakat. Kita nak bagi tahu dalam mahkamah ni dia ada tata cara dia, dia ada aturan dia. Tidaklah terlalu tak boleh nak bersilang kaki apa seumpamanya. Dia ada sebab. Dia bukan saja-saja nak buat macam tu kan. Dewan mahkamah ni, ini saya lah semenjak saya praktis kan, setiap kali saya masuk dewan, dia ada satu perasaan yang aura dia. So dia jadi masalah bila saya tengok orang awam yang tak ada pakai peguam lah, bila ke depan dia macam sembang kedai kopi pula dengan yang hakim tu. Saya jadi cukup bukan tak hormat, saya jadi tak suka lah. Saya jadi terganggu sikit. Sebab pada saya hakim yang ada di depan kita ni, dia yang akan buat penilaian. So bila dia nak buat penilaian, try to respect him lah ataupun her. Masa dia nak bertanya ke, jawab elok-elok. Kadang-kadang simple je. Mahkamah bila bertanya soalan, hang tinggal jawab je. Dengan baik. Jawab dengan baik lah. Politely lah. So tak perlu nak tinggi suara. Dah lah awak tak pakai peguam, betul dok rasa diri pandai. Susah. Itu yang bila isu pasal tunduk ni kan. Tunduk je lah apa masalah. Masuk tunduk, bukannya tunduk rukun. Kita nak minta hakim tu bantu kita menyelesaikan masalah kita. Jadi kita kena polite lah. Itu je. Tak rugi pun. So kita relate lagi dengan komen-komen yang selepas ataupun di luar tu, maka kita kena jagalah adab tu di dalam dewan maupun di luar dewan. Betul. Cerita pasal adab. Saya tak setuju orang awam rakam perkara yang berlaku dalam dewan. Itu memang dilarang sebenarnya. Benda tu dilarang, tapi orang masih buat. Kesannya bila dia buat posting rakaman tersebut, dia lagi meninggalkan apa tu, pada saya dia lagi banyak fitnah berbanding posting biasa. Sebab kita tak tahu full picture apa yang berlaku sebenarnya. Hanya semata-mata berpaksi pada rakaman, dan orang akan buat assumption. Assume itu, assume ini. Tapi kalau dia buat, misal kata tangkap video lah, katakan video tanpa suara, lepas tu dia edit sikit, masuk dalam platform yang ada lagu-lagu tu, tulis Ananila lah sendiri. Luahan hati di sinilah. Atau biar gambar berbicara. Tak boleh lah macam tu. Tak boleh sebab yalah, dia ada aura yang kita perlu hormat lah, Dewan Mahkamah ni. So kalau kita nak sembrono, pada saya tak kena lah. Sebab itulah dulu-dulu kalau kita tengok sebelum ada media sosial kan, laporan-laporan kes mahkamah dalam surat khabar dibuat secara lukisan. Betul. Dia buat lukisan.
Jadi wartawan sendiri pun tidak Tak dibenarkan Saya pun tak masuk. pernah tengok. Oh, dulu dia macam tu punya- Ada lukisan. disiarkan dalam akhbar. dalam bentuk karikatur tu. Karikatur, Dia betul. betul. Oh, menarik. Jadi hakimnya di situ, peguamnya di situ, dia dilukis. Dia tak boleh buat dalam bentuk gambar, takat Yang gambar. real sebab tu Dia- tak dibenarkan. Tak dibenarkan. So, kalaulah orang awam datang ambil gambar, letak dekat WhatsApp status, letak dekat media sosial, itu terang-terang telah melanggar lah. Kena berhati-hati, kena beringat sebab kesan tu balik pada diri dia juga. Kalau jatuh cinta sekalipun dengan mahkamah nak ambil gambar, ambillah mahkamah bangunan aja kat luar. Ambillah kat luar Dekat tu. parking tu. Kita bangunan terpampang besar. Kalau ambil lah. suka sangat letak mahkamah syariah pun tak apa, ambil gambar kat luar. Ambil gambar kat luar. Betul kita post, Alhamdulillah selesai urusan hari ni. Kan? Sebab memang Macam orang kata biar gambar berbicara. kan. Okey. Saya nak tanyalah tuan Kalau fungsi mahkamah ni sebenarnya dia mengadili kan. Ada dua pihak. Tapi kan kenapa bila pihak satu lagi tak puas hati, mahkamah tu disalahkan. Sebenarnya apa konsep sebenarnya pengadilan di mahkamah ni? Mungkin tuan boleh cerita secara ringkas. Okey. Saya nak cerita ni tapi ialah begini. Mahkamah ni adalah satu institusi keadilan. Mana-mana mahkamah dekat seluruh dunia. Kita tak cakap mahkamah syariah lah kan. Kita fokus kepada keadilan ini bukan kepada keadilan satu pihak. Betul. Okay? Apa yang ada dibawa ke mahkamah, kita memberi keadilan contohnya kepada lelaki. Kita memberi keadilan kepada perempuan. Kita memberi keadilan kepada anak-anak kecil melalui kes-kes hajagaan. Ya. Kita memberi keadilan kepada orang tua iaitu berkenaan dengan nafkah ibu bapa. Kita memberi keadilan kepada ahli waris dalam kes-kes faraid. Dalam macam wanita tadi dalam kes-kes permohonan cerai. Dan juga kita memberi keadilan kepada lelaki untuk pembelaan terhadap tuduhan-tuduhan yang tidak berasas dalam permohonan cerai dan sebagainya. Jadi keadilan itu merangkumi semua lapisan masyarakat. Jadi hanya orang yang tertentu sahaja yang mungkin emosi dia terlebih dan tak boleh terkawal, apa-apa hal pun dia salahkan mahkamah. Dia tak dapat nafkah, dia akan salahkan mahkamah. Dia tak dapat cerai, dia salahkan mahkamah. Dia tak dapat harta sepersyarian, dia salahkan mahkamah. Tak dapat nafkah seperti mana yang dia minta, dia salahkan mahkamah. Sebenarnya totally wrong lah. So apa sebenarnya, apa nasihat tuan lah pada untuk mengubah persepsi ini? Oh, mahkamah memang tak boleh ubah orang macam tu. Kita kena menerima hakikat orang yang macam tu ada sehingga hari kiamat. Memang ada. Cuma kita boleh menyampaikan kepada orang ramai bahawa sikap yang terlalu emosi ini adalah banyak keburukannya. Itu sahaja yang kita boleh bagi tahu. Sekalipun selepas daripada program podcast ni pun ada orang menghina mahkamah apa semua, kita tak boleh nak buat apa-apa kecuali mahkamah dia ada satu lagi saluran, kita boleh panggil, kita boleh tangkap orang itu, kita boleh charge sebagai penghinaan mahkamah. Itu jadi kita nak tu, tak naklah sampai situ. Kita tak maulah sampai situ. Cuma kita minta hormat je lah. Saya ada satu, saya nak ceritalah kejadian yang pernah kita alami lah. Ada satu ketika orang buat posting, dia menghina institusi mahkamah. Dia tak sebut mahkamah mana, tetapi benda ni apa orang cakap, siapa makan cili terasa pedas dia. Tapi kita pun terasa pedas dia juga tahu, sebab kita dah mahkamah syariah kan. Kita panggil orang tu. Kita panggil sebelum kita nak charge dia. Kita minta dia penjelasan sebenarnya apa yang dia maksudkan, dia tujukan kat mahkamah mana. Dan kita sebagai orang Islam, walaupun mahkamah kan, kita sebagai orang Islam, kita saling bermaafan dan berbicara lagi, minta dia turunkan posting tersebut dan kita tak teruskan dengan proceeding untuk penghinaan mahkamah. Tu lah. Sebab kita pun tahu salah tanggap salah macam tu, kita tak naklah menyusah-nyusahkan orang kan. Tapi tindakan tu saya rasa terpujilah.
kita memang panggil. Kita itu memang yang panggil. Tapi Kan? kita minta maaf, kita bermaafan apa semua, dia pun turunkan posting, dia pun tersilap faham, dia pun mengaku keterlanjuran lidah dia. Sebenarnya bukan begitu. Bukan begitu. Dia nak marah benda lain kan Dia sebenarnya. nak marah benda lain. Okey, jadi Itulah. so kita pun maafan, diturunkan posting. Tetapi Selesai. kalau tidak masih lagi berdegil, Terus Dia akan kan. ada juga jalankan. yang kita terus kena contempt of court. Contempt Memang of pun court. ada. Begitulah. Dia Kena jadi macam beringat. satu trend tau. Bila pergi mahkamah, tak kisahlah suami ke, isteri ke, dia expect mahkamah bantu. Bantu dia. So benda tu saya rasa perlu diterangkan balik. Okay. Boleh Tuan jelaskan maksudnya macam mana tu? Sebab kita orang awam datang untuk menyelesaikan masalah dia. Tapi nak betulkan tanggapan tu sebenarnya peranan mahkamah tu membantu macam mana ataupun sebenarnya nak buat apa ni? Dia fungsi mahkamah ni dia macam yang tuan kata tadi kan. Dia institusi keadilan. Bila institusi keadilan dia menilai. Dan macam mana dia nak buat penilaian? Berdasarkan kepada statement A dan juga statement B pihak-pihak. So bila Berdasarkan keterangan dan bukti lah. Ya, mestilah ada bukti. Betul. You nak dakwa dia tak bayar. Mana bukti? Kawan kata dia dah bayar. Dia bayar. Mana bukti? Yang sebelah ni kata kena pukul. Mana bukti? Itulah kayu ukur penilaian yang nak dibuat. So, tak bolehlah expect pergi mahkamah, bukti tak ada, tapi nak mahkamah terima. Okey. Nak mahkamah side dia. Dia maksudnya dia minta mahkamah membela dia. Membela dia. Boleh Dia lah. minta dia menganggap mahkamah seperti peguam dia. Peguam dia. So, Sedangkan mahkamah ni institusi keadilan. So kalau mahkamah nak bantu isteri, mahkamah pun kena bantu suami. Betul. Kena adil lah dua-dua Kena pihak. adil lah dua-dua pihak. So tak boleh salahkan mahkamah kalau berlaku perkara tu. Benda ni selalu jadi kat mahkamah. Apabila orang marah kat kaunter, dia cakap mahkamah akan tanggung dosa saya. Selalu tak? Ya, Betul kan? selalu Kalau juga. tak jadi macam ni, kalau tak luluskan, kalau mahkamah Permohonan tak, saya ni. tak luluskan, mahkamah tanggung dosa saya. Ada yang cakap macam tu. Dia tak boleh lah. Sepatutnya from the moment you dah ready nak pergi court, Betul. ready lah semua benda. Betul. Ini takkan senonong je bawa Ya. apa? Bawa badan je. Kenalah bawa dokumen. Betul. Diingatkan mahkamah bawah pokok. Tak boleh lah. Sebab kita orang mahkamah tak hidup dengan dia. Betul, Kita setuju. tak tahu Ya. apa yang berlaku dalam kehidupan dia. Betul. Jadi hakim boleh bagi. Ha. Kalau datang, saya begini-begini, tapi tak ada bukti, tidak disokong dengan bukti yang nyata dan jelas. Macam mana mahkamah nak menerima? Ya. Sebab mahkamah terikat dengan akta keterangan. Betul. Kita pun ada orang kata apa, integriti kita ada amanah kita kena pegang. Bukan boleh yalah puan kesian. Contohlah kalau dekat perempuan, tak apalah kita kesian. Mahkamah tak boleh kesian. Tak boleh kesian. Betul, setuju. Mahkamah tidak boleh mengamalkan konsep kesian. Tapi mahkamah perlu mengamalkan konsep keadilan, timbang tara biar sama rata. Mendapat hak masing-masing. Tapi masyarakat tak faham. Kadang-kadang diorang mengadu, kenapa mahkamah asyik tangguh je? Padahal mahkamah tangguh sebab dokumen tak lengkap. Macam mana nak jalan bicara? Betul juga. Tangguh ni. Kadang-kadang saya cerita pengalaman bila saya bawa kes, tengok kes orang kan. Kadang saya tengok hakim dah terlalu berlembut dah. Melembut. Dah bagi peluang 2-3 kali tapi dokumen masih tak ada. Kalau nak fikir hakim ni bertegas, tak nak bantu, boleh je dia tolak kes tu. Betul. Maknanya jalan je bicara tanpa bukti. Sebab undang-undang membenarkan. Ya, undang-undang membenarkan. Betul. Jalan je bicara, bukti tak ada, dia tolak. Tapi sebab mahkamah ni dia nak bantu. Sebab tu kadang tangguhan Bagi tu dibuat. lagi peluang. Yes, tangguhan dibuat untuk bagi peluang. Bukannya sengaja nak menangguh. Tapi apa yang berlaku? Dia post kat social media, mahkamah syariah asyik tangguh, lambat. Walhal dokumen banyak tak lengkap. Pihak sana tak datang. Ya. So bila saksi pergi, tak ada. Itu pun satu hal juga. So bila pergi mahkamah, kena ready dan try to put trust lah dekat court. You pergi court untuk apa? Selesai masalah, betul? So kalau you rasa court tak boleh nak handle you punya problem, tak payah pergi court. So pergi court ni put trust dekat mahkamah. Kalau ada peguam, put trust dekat lawyer, and then biar lawyer buat kerja. Even pegawai di mahkamah syariah pun akan bantu untuk memastikan perjalanan kes tu. Hanya sahaja isu-isu berkaitan dengan dokumen ni, masyarakat kena faham kenapa perkara tu berlaku. Ya. Ini yang saya rasa lah, sebab dia dah jadi satu trend tau. Itulah. Pendek kata, ini yang kalau kita nak educate pendek kata masyarakat. kalau kita nak katakan nak mudahkan urusan diri sendiri berada di mahkamah, kalau kita berkemampuan, kita hire lah peguam untuk membantu kita tu.
Kalau tak mampu sekalipun kepada peguam untuk melantik peguam, kita ada peguam bantuan kerajaan. Yes. Sekalipun kalau kita tak ada ataupun tak dapat akses kepada bantuan kerajaan terhadap bantuan guaman, diri sendiri pun kita boleh buat, tetapi dengar sajalah nasihat pegawai-pegawai di kaunter tersebut. Itulah biasanya kita dah, saya rasa kita dah sentuh macam-macam, bukan setakat kepada kesan kepada posting bicara secara maya. Kita juga membawa penonton untuk melihat ataupun memberi nasihat supaya menjaga adab ketika di dalam dewan bicara. Okey, jadi sebagai terakhirlah Tuan, saya apakah hasrat Tuan bagi wakil pihak mahkamah kepada bakal pelanggan ataupun pelanggan-pelanggan, klien-klien untuk orang kata apa, menggalakkan mereka supaya memahami proses dan juga pandai menggunakan media sosial, tidak disalahguna. Jadi apakah hasrat Tuan, nasihat Tuan? Saya sebenarnya tak ada nasihat lah. Tapi apa yang saya nak cakap ni ditujukan khusus kepada Jabatan Netizen Malaysia. Apabila kita berurusan di mahkamah, biar daripada awal sampai akhir urusan itu diserahkan kepada mahkamah. Kepercayaan tu diserahkan kepada mahkamah. Jadi daripada awal sampai ke akhirnya biar keadilan itu dijamin oleh mahkamah. Tak payahlah kita pula minta sokongan daripada followers kita. Kalau nak cerita followers pun buatlah gathering bersemuka, ceritalah. Tapi jangan menyebabkan tulis di media sosial berkenaan dengan perkara yang tidak tepat, tanggapan negatif tersebut. Itu je lah. Okey. Terima kasih Tuan. Okey, daripada pihak Tuan Fadil pula macam mana? Apakah daripada sisi seorang peguam? Saya macam Tuan lah, saya nak bagi nasihat pun, saya ni baru setahun jagung dalam industri ni. Cuma saya punya pandangan secara peribadi, posting di social media kalau bersifat ilmiah ataupun memang betul-betul nak mengetahui berkenaan dengan proses, itu tak ada masalah. Dia yang jadi masalah bila menyalahkan pihak. So posting yang menyalahkan pihak ni dia jadi problem sebab dia akan timbul salah faham, dia akan timbulkan fitnah. Dan yang keduanya, saya percaya macam mana perlu pun kena dapatkan nasihat daripada peguam ataupun mahkamah. Macam Tuan kata, kalau tak mampu nak lantik, dapatkan nasihat pun boleh. Just nak dapatkan nasihat, nak tahu flow, apa yang patut buat, apa yang tak patut buat, itu pun dah cukup. Betul. Perkara tu pun dah cukup. Tak semestinya lantik. At least dapat tahu proses. Supaya bila dekat dalam court, you tak mengarut. At least setakat tu pun dah cukup. Kalau you rasa tak boleh nak, contohlah, yelah kita ni peguam tu kan, kadang ada ambil fee consultation. So kalau you rasa fee consultation tu tak sesuai, pergilah dapatkan nasihat dekat Jabatan Bantuan Guaman. Tak lantik pun tak apa, dapatkan nasihat. Inilah yang saya nak tekankan, sebab kadang-kadang masyarakat dia rasa peguam mahal, lepas tu dia tinggal. Dah lah pergi mahkamah pun tidak untuk bertanya, lepas tu dia tinggal, lepas tu dia buat hal sendiri. Lepas tu sembrono pergi mahkamah untuk mulakan tindakan. Saya selalu pesan dekat dalam posting, saya pun kadang menulis juga di Facebook, saya selalu pesan, apa cara keadaan sekalipun dapatkan nasihat. Supaya tindakan tu tidak sembrono dan makan diri balik bila di mahkamah nanti. Ya, betul. Harapnya mampu fahamlah masyarakat ni. Baik, terima kasih diucapkan kepada kedua-dua panel jemputan kita pada hari ini. Saya kira perbincangan kita ni sangat bermanfaat lah. Kita tak pernah ada lagi mana-mana ruang yang membicarakan tentang isu bicara maya versus bicara sebenar ni. Jadi harapan kami di podcast Suluh ni, dengan pendedahan yang telah kita berikan ni, memberi satu input baru kepada semua penonton dan memberi satu tanggapan baru kepada Mahkamah Syariah terutamanya. InsyaAllah. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada kedua-dua jemputan Tuan Azhar Rizal yang memang kita asing lagi, selalu je muncul di podcast kita, dan juga Tuan Fadil selaku peguam syar'i yang beramalan. Jadi saya harapkan perkongsian ini memberi manfaat kepada semua penonton. Dan sebagai yang terakhir, jangan lupa ikuti media sosial kami Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan di YouTube,
Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk tidak ketinggalan input-input dan juga info-info yang terkini berkenaan dengan perundangan dan juga kehakiman syariah. Jadi jumpa lagi pada kesempatan yang lain dan jangan lupa follow kami bersama dengan anda Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan di Hati. Terima kasih.